Syria berkata ia telah mencapai persetujuan dengan Moskow mengenai masa depan dua pangkalan tentera Rusia yang masih tinggal di negara itu. Di bawah perjanjian itu, pangkalan udara Hmeimim dan pangkalan tentera laut Tartus akan menjadi pusat latihan bersama, sementara Damsyik mengambil semula kawalan ke atas kemudahan awam yang bersebelahan. Rusia akan kekal tetapi dengan kawalan yang jauh lebih sedikit. Satu penegasan besar kedaulatan oleh kerajaan Syria selepas Assad. Moskow masih belum mengesahkan perjanjian itu. Dan untuk maklumat lanjut mengenai perkara ini, kami bersama Anna Borshevskaya, seorang filolog kanan di Washington Institute for Near East Policy. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Anda telah bersama kami banyak kali sebelum ini. Kami benar-benar menghargai kehadiran anda. Mengapa kerajaan baharu Syria memilih untuk mengekalkan kehadiran tentera Rusia memandangkan peranan Moskow dalam menyokong Bashar al-Assad? Baiklah, pertama sekali seperti yang anda katakan, kita sedang melihat Syria yang baharu dan ini penting untuk diakui bahawa ini adalah Syria yang sedang menegaskan kedaulatannya. Tetapi sebab mengapa ia tidak boleh mengusir Rusia sepenuhnya adalah kerana kedua-dua pihak sedar bahawa mereka saling memerlukan. Dan kerajaan Syria masih memerlukan Rusia. Ia tidak mampu untuk merenggangkan hubungannya dengan Rusia sepenuhnya. Saya baru-baru ini berada di Syria dan saya pada dasarnya memerhatikan perkara yang sama. Bahawa walaupun kita sedang melihat Syria yang baru secara keseluruhan, kedudukan Rusia tidak semestinya menjadi lemah, tetapi ia hanya sedang menyesuaikan diri. Dan ia juga melibatkan lebih banyak perkara daripada sekadar pangkalan tentera. Hubungan ketenteraan hanyalah satu bahagian daripada gambaran yang lebih besar ini. Baiklah, jadi anda mengatakan ia bukan soal melemahkan, tetapi soal menyesuaikan semula. Ceritakan lebih lanjut tentang perkara ini dan bagaimana ia mengubah peranan ketenteraan Rusia di Syria. Sebenarnya masih ada butiran yang belum didedahkan mengenai perjanjian ini, tetapi jelas daripada laporan ini bahawa Rusia masih memainkan peranan. Bahawa Rusia belum benar-benar keluar sepenuhnya. Dan itulah perkara penting yang perlu diingat di sini. Bahawa Rusia masih berada di Syria. Ia sebenarnya hanya mencari cara untuk menyesuaikan cara ia berkomunikasi dan berurusan dengan rejim ini. Tetapi tiada petunjuk bahawa Rusia ingin berundur dan bahawa kerajaan Syria mampu untuk menjauhkan diri daripada Rusia sepenuhnya. Sekarang Moskow masih belum mengesahkan perjanjian itu secara terbuka. Sejauh mana pentingnya perkara itu dan adakah terma-terma itu masih boleh berubah dan ke arah mana? Baiklah, Rusia mungkin tidak berpuas hati kerana peranan mereka telah dikurangkan dan itu boleh menjadi salah satu sebab mengapa mereka masih belum mengesahkan perjanjian ini. Secara keseluruhan, apa yang penting ialah Rusia dan Syria akan mencari jalan untuk bekerjasama. Dan itulah sebabnya laporan yang anda sebutkan itu bercakap tentang sejenis latihan bersama. Ini menunjukkan, sekali lagi, wujud semacam hubungan. Apa yang itu? Dan sekali lagi, perkara paling penting bukanlah butiran hubungan itu, kerana itu boleh berubah. Taktik-taktik ini boleh berubah dari semasa ke semasa. Tetapi perkara penting ialah, sekali lagi, kerajaan Syria sedang memberi isyarat secara dalaman kepada rakyatnya sendiri dan kepada seluruh dunia bahawa mereka menegaskan autonomi dan kedaulatan mereka. Tetapi Rusia masih ada di sana. Dan butiran tentang bentuknya nanti akan berubah dari semasa ke semasa. Sekarang awak kata ini lebih daripada sekadar isu ketenteraan. Bagaimana lagi kita akan melihat Rusia masih berada di Syria? Kita melihatnya melalui keterlibatan ekonomi yang berterusan antara Rusia dan Syria. Melalui pertukaran budaya, melalui pertukaran diplomatik dan melalui kehadiran Rusia yang berterusan di negara itu. Untuk beri awak satu contoh, Rusia baru-baru ini telah bersedia untuk membuka semula sesuatu yang dipanggil Rumah Rusia, iaitu sebuah pusat kebudayaan Rusia. Pusat kebudayaan Rusia secara tradisinya dikenali sebagai kedok perisikan dan ia adalah isyarat kepada hubungan budaya Rusia yang berterusan dengan negara itu serta bagaimana Rusia menggunakan hubungan tersebut untuk menegaskan semula kehadirannya. Sejenis pengaruh melalui pelbagai saluran, pelbagai bentuk hubungan. Contoh lain sudah tentu, seperti yang saya sebutkan di bahagian ekonomi, ialah perkara seperti perdagangan gandum, minyak. Kini kerajaan Syria telah berusaha untuk mengurangkan kebergantungan minyaknya kepada Rusia, tetapi keputusan masih belum muktamad.
Dan sekali lagi, terdapat pelbagai cara bagaimana hubungan ini akan terus berlanjutan. Jadi, adakah anda akan mengatakan bahawa Damsyik sebenarnya menggunakan Rusia, menggunakan ini untuk mengimbangi pengaruh Turki dan pihak lain dengan cara tertentu atau sekurang-kurangnya untuk menghantar mesej kepada mereka tentang Syria yang baharu? Saya rasa itu memang sebahagian daripadanya. Bahagian lain pula ialah ia merupakan satu mesej untuk Rusia juga bahawa Rusia terlalu penting untuk diabaikan sepenuhnya di pentas antarabangsa. Anda tahu, satu lagi cara untuk melihatnya ialah ia sebenarnya satu usaha daripada Damsyik untuk mengimbangi hubungan dengan pelbagai kuasa yang terus bersaing untuk mendapatkan pengaruh di negara ini. Dan ingat, Syria masih sangat terdedah kepada pengaruh luar, bukan sahaja dari Rusia tetapi juga dari negara-negara lain. Dan mengenai isu khususnya tentang pangkalan Rusia yang baru sahaja kita bincangkan, Adalah penting untuk diingat bahawa ini sangat luar biasa. Ia adalah situasi yang luar biasa di mana anda mempunyai rejim pemerintah, iaitu rejim Assad, yang telah digulingkan oleh pihak pembangkang. Dan itu adalah syarah. namun begitu, Rusia, sebuah negara yang menyokong rejim pemerintah, masih dapat mengekalkan pangkalannya di dalam negara itu. Jadi, itu sendiri adalah satu situasi yang luar biasa. Ia biasanya tidak berlaku. Biasanya, apabila pihak pembangkang menggulingkan rejim pemerintah, sebuah negara yang menyokong rejim pemerintah itu tidak akan mendapat kehadiran sebesar ini di dalam negara tersebut. Anna Borshevskaya, terima kasih banyak kerana sudi hadir malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya.